Korang nak bercuti di KL dengan family tapi tak nak serabut hadap jam? Lagi-lagi bila bawa anak. Memang semuanya nak yang mudah dan santai je. So trip kali ni Akak Staycation pilih dan cadangkan untuk korang menghinap di Skyline KL Pudu yang diuruskan under Philhome Malaysia. Ada lebih dari 100 unit di sini yang mana terdiri dari unit 1 bilik, 2 bilik, 3 bilik dan 4 bilik. Harga pula bermula dari RM180 hingga RM400 bergantung kepada jenis unit dan tarikh penginapan. Yang lagi menarik, kesemua unitnya berkonsepkan kids-friendly homestay. Ada mini playground dan slide khas untuk anak-anak. So anak-anak boleh main dan tidur dalam bilik ni. Lokasi pun sangat strategik sebab boleh terus akses ke stesen LRT Pudu. Jadinya nak ke mana-mana sekitar KL sangat mudah tanpa perlu fikir pasal jam atau parking. Selain tu, fasiliti dekat sini memang lengkap. Ada infinity pool dengan view KL City yang cantik, indoor dan outdoor kid playground, giant chess, walking and jogging track, barbecue area di rooftop serta pelbagai lagi kemudahan. So kalau korang tengah mencari tempat staycation yang selesa, mesra keluarga, kid friendly dan mudah akses ke seluruh KL, Skyline KL under Philhome Malaysia memang pilihan terbaik. Cepat-cepatlah Roger, okey? Bye!